Telinga dah jaga, lidah dah jaga, otak fikir benda tak baik. Fikir, kalau aku undercover bayar duit sikit dekat under table kat ni, lulus projek ni. Terfikir je, dah rosak dah hati. Sudah jaga hati, jaga akal, jaga lidah dengan telinga, tapi mata pula tak jaga. Kena air zaman ni tuan-tuan, sorry to say lah, termasuk saya dengan pakcik, semua orang kena jaga-jaga sebab media sosial ni bila buka TikTok ni, kalau kita tak jaga iman, matalah banyak rosak. Buka-buka, swipe-swipe perempuan. Buka-buka, kalau kita tak ngelak, tengok, siapa pula ni? Rosaklah iman kita. Iman ni tuan, dia macam lengkong, agak-agar. Dia mudah sangat terpecah. Agar-agar sirap tu kan, kita letak dalam peti air, bila dah keras, tekan sikit pun dia boleh crack macam tu kan. Kena jaga iman ni tuan-tuan. Kalau nampak satu kesilapan atau tu buat satu, cepat-cepatlah istighfar. Macam pakcik cakap tadi kan, istighfar untuk datang ketenangan, istighfar, selawat.